سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul Azim. Bertemu lagi dalam sesi live TikTok bersama saya Badrul Aini Bishari. Mana saya akan menjalankan sesi dipanggil apa? Sesi simulasi ataupun demonstrasi bagaimana saya menjalankan modul kelas baca buku cerita bahasa Arab, mana saya setiap minggu pada setiap hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis saya akan bacakan kisah kanak-kanak bahasa Arab, baca, bariskan dan terjemahkan bersama dengan peserta kelas lah. Okey, maklumat lanjut boleh tengok pada ruangan komen. Tentang kelas ni boleh tengok pada ruangan komen lah. Cuma untuk sesi live TikTok ni sebagai satu sesi simulasi ataupun demonstrasi, sebagai iklan lah. Iklan macam mana saya menjalankan kelas-kelas saya lah. Okay. Saudara-saudari yang berminat boleh pilih hari sama ada dah masuk hari Isnin sahaja, Selasa sahaja, Rabu sahaja, Khamis sahaja ataupun Isnin sahaja, Selasa sahaja, Rabu sahaja ataupun Khamis sahajalah. Kalau ada yang nak join lebih dari satu hari, maksudnya satu kelas, dia masuk hari Isnin dan Selasa ataupun Rabu dan Khamis, dia akan dapat diskaun lah, diskaun yuran bulanan. Okay. Pada yang baru masuk mungkin boleh like dan share lah TikTok live ni supaya lebih meluaslah capaiannya. Okay. Seperti mana biasa saya kalau buat simulasi ataupun demonstrasi, demonstrasi kelas saya ni, saya akan baca dan bariskan teks. Kemudian bagi peserta yang nak ikuti nak cuba terjemahkan, boleh type pada ruangan komen, ataupun yang cuba nak tanya soalan ke, mungkin ada yang cuba nak terjemah ataupun nak tanya soalan, boleh type pada ruangan komen, nanti saya baca. Okey. Sekejap. Okey. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kelas saya ni ada saya tukar-tukar penerbit Arab pada setiap minggu. Dan penerbit Arab yang saya gunakan pada minggu ni ialah penerbit Syria. Okey. Ini memang kisah yang kami baca lah. Ni malam tadi kami baca. Saya letak kat sini supaya mungkin boleh berkongsi lah, sebab latar belakangnya tu kisah kanak-kanak, tapi cerita kanak-kanaknya tu untuk pelajar aliran sains. Kan, jadi ada istilah-istilah yang digunakan dalam bidang sains yang Arab guna dalam bidang sains, tapi lain sikit lah dengan yang kita biasa guna dalam kehidupan, dalam bidang sastra. Okey, saya bacakan. Okey, minggu ni kami peserta kelas baca buku cerita bahasa Arab bersama saya Badrul Aini Syari dengan medium GM. Kami baca sebuah kisah kanak-kanak dari penerbit Syria, iaitulah Wizaratul Thaqafah, Kementerian Kebudayaan Syria. Kementerian Kebudayaan Syria dia ada satu Al-Hay'ah Al-'Ammah As-Suriyah Lil Kitab. Dia ada Majlis Buku Kebangsaan Syria lah. Okay. Di bawah dia ada Mudiriyatu Manshurat At-Tifl. Okay. Jabatan yang khusus untuk menerbitkan buku cerita kanak-kanak. Okay. Macam contoh kalau saudara saya tengok kat sini, dia ada Silsilatu Atfalina. Okay. Silsilah ataupun siri anak-anak kita lah. Okay. Pelajar-pelajar. Di sini ada tulis ulum. Ulum ni maknanya sains. Okay. Aliran sains. Jadi kisah kanak-kanak ataupun cerita kanak-kanak, tapi ini fokus kepada pelajar aliran sains. Okay. Jom kita tengok. Okay. Kisah yang dipilih pada sesi TikTok live pada malam ni ialah Rihlatu Tarmimil Jurhi. Rihlatu Tarmimil Jurhi. Okay. Perjalanan memulihkan ataupun menyembuhkan luka. Waalaikumsalam, akhi Zafran, saya bukan pensyarah Husim. Okay, gambar saya sebelum ni sebab saya dijemput sebagai panel lah, sebagai orang kata penceramah di Husim, tapi saya bukan pensyarah di mana-mana lah. Okay, Rihlatu Tarmimil Jurh maknanya perjalanan ataupun terjemahan cadangan saya lah, kita terjemahkan sebagai perjalanan menyembuhkan luka. Okay. Rihlatu Tarmimil Jurhi.
Pada saudara-saudari yang baru masuk boleh type pada ruangan komen lah kalau nak cuba nak terjemahkan ataupun ada soalan ke nak tanya. Akhi Said Zafran Hakim, ya ahlan bika. Saya bukan doktor dan bukan pensyarah. Saya belajar degree saja, lepasan degree saja UAE. Okey. Rihlatu Tarmimil Jurhi, malam ni kita akan baca kisah perjalanan. Saya terjemahkan ni dengan saya lah. Perjalanan menyembuhkan luka. Okey. Okay, tengok gambar. Kanat sel khaliyatan jildiyatan saghiratan marihatan. Sel, C-E-L-L kalau bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu S-E-L kan, sel. Khaliyah Arab, bahasa Arab, sel, S-E-L bahasa Melayu tu ataupun C-E-L-L, sel bahasa Inggeris, Arab panggil khaliyah. Okay, khaliyah. Cuma Arab ni, kreatifnya penerbit Arab atau penulis Arab ni, dia akan main wordplay. Wordplay ni maksudnya nama yang diberi pada watak dia, watak kisah tu, watak utama dalam kisah tu ada kena-mengena dengan perkataan tu. Contoh perkataan sel ataupun sel bahasa Inggeris, sel bahasa Melayu tu, dia namakan sel juga. Sin ya lam ni sel. Kononnya nama kepada satu sel kulit. Okey. Kanat sel khaliyatan jildiyatan saghiratan marihatan. Okey. Saya Zahra dan Ahlan bika. Okey, dia kata sel ni sebuah sel kulit yang kecil dan marihah. Marihah ni adik-beradik kan? Farihah. Okey. Tukthiru minal la'ibi. Dia suka bermain. Okey. Sel ni, sel kulit nama sel ni, dia suka bermain. Wa kathiran ma tata'akharu an ada'i wajibatiha. Kerap kali, kathiran ma, kerap kali. Itu padanan yang biasa kita letakkan lah. Wa kathiran ma tata'akharu an ada'i wajibatiha. Kerap kali dia terlewat, dia terlambat dalam nak menjalankan tugas-tugas dia lah. Okay. Fatu'athiru fi amali ghairiha minan khalaya. Sebabkan dia suka melengah-lengahkan, suka melambat-lambatkan kerja dia, jadi memberi kesan kepada kerja sel-sel yang lain. Okay. Khaliyah, mufrad, singular ataupun kata tunggal bagi sel bahasa Arab. Khalaya jamak. Atau kata jamak ataupun plural dia lah. Khaliyah jamak dia khalaya. Jadi bila sel kulit yang bernama sel ni, dia suka melambat-lambatkan, melewat-lewatkan, suka menangguhkan kerja dia. Jadi memberi kesan pada kerja sel-sel kulit yang lain. Idh lam ta'taqid anna laha faidatan azimatan. Dalam kepala otak sel ni, sel kulit yang diberi nama sel ni, dia menyangka tak ada faedah, dia tak ada kesan pun. Maksudnya dia tak ada sumbangan yang besar pun. Ada tak ada dia tu sama saja. Jadi dia seorang yang orang kata happy go lucky lah. Ya punya geng lah kan. Walam tudrik anna adama ta'awuniha ma'a ghairiha sayusabbibu kathiran minal mushkilati lisami as-saghir alladhi hiya juz'un la yakadu yura min nasijihil jildi. Okay, dia kata apa? Si sel kulit bernama sel ni, dia tak sedar. Walam tudrik. Dia tak sedar. Dia tak sedar, dia tak perasan yang tanpa kerjasama yang dia berikan dengan kawan-kawan ataupun sel-sel kulit yang lain akan menimbulkan banyak masalah kepada budak nama Sami. Sel kulit sel ni yang terletak pada tubuh badan seorang budak nama Sami. Sami ni nama Arab. Nama budak lelaki. Alladhi hiya juz'un la yakadu yura min nasijihil jildi. Sel ni salah satu sel kulit kecil. Memang kecil. Dia sebenarnya sebahagian daripada lapisan kulit. Nasijihil jildi maksudnya nasijihil al-jildi maknanya lapisan kulit. Lapisan kulit kita ni, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat sekalian,
terdiri daripada sel-sel kulit yang kecil-kecil ni. Dia bergabung, dia bentuklah kulit ni. Lapisan kulit kita nampak ni lah. Tapi sel dalam kisah ni dia rasa macam, aku tak penting pun, ada tak ada sama je. Jadi dia tak buat kerja dia lah kan. Dia banyak lengah-lengahkan lambat-lambat kerja dia. Bagi dia, ah, tak bagi kesan pun. Tapi sebenarnya dia ni lah kan. Okay. Ni kita tengoklah cara macam mana penerbit Arab dia perkenalkan ilmu-ilmu sains pada anak-anak dia lah. Ni kisah kanak-kanak untuk pelajar aliran sains. Jadi bila ada perkataan-perkataan yang mungkin kita biasa jumpa dalam sastra tapi makna dia lain, konteks lain lah. Sains tak sama lah dengan sastra. Okay. Kita tengok gambar. Ni lah lapisan kulit. So sel yang kecil-kecil ni berbentuk lapisan kulit lah bila bergabung kan. Tapi dia ni memang kuat mengelak lah kan buat mula. Okay. Kemudian tengok kita tengok gambar. Wa bainama kanat sel tasiru ala qadamin wahidatin. Ketika mana sel ni berjalan atau bergerak atas satu kaki, sebelah kaki saja. Thumma tubaddiluha bil ukhra, kemudian dia bergerak dengan satu kaki lagi tapi dia ganti, dia tukar kaki dia kan. Katalah tadi dia bergerak, dia berdiri atas kaki kanan, sekarang dia tukar kaki kiri pula. Okey Kemudian dia kata apa? Muhawalatan minha ka'adatiha litaharrubi mimma 'alayha al-qiyamu bihi. Dia cuba buat apa tu? Yang bergerak, yang berdiri atas satu kaki tu. Dia cuba nak, seperti mana kebiasaannya, cuba nak lari ataupun nak mengelakkan tanggungjawab dia lah. Kan, apa yang kena buat. Okay. Tiba-tiba, ni. Sekejap, tengok gambar. Nah, itu antara kriteria yang saya pilih, kisah-kisah yang saya bawakan dalam kelas-kelas mingguan saya menggunakan medium GM. Saya akan pastikan kisah tu adalah plot twist. Adalah perkembangan plot. Taklah jadi sepohon kayu dunia rimbun. Sebab kita nak, bukan takat nak cerita, kita nak bahasa dan budaya dia sekali lah. Okay. Cuma yang ni kisah sains ni dia lain sikit lah pada kisah yang biasa kita jumpa dalam ni. Terima kasih pada yang share dan like. Okay. Dia kata apa? Jurihat yadu Sami as-saghiri lamma kana yal'abu ma'a asdiqaihi fil hadiqah. Tangan budak kecil nama Sami ni tercedera ketika dia sedang bermain dengan kawan-kawannya di taman. Wa kama law anna naran shabbat fil jismi. Seolah-olahnya ada api yang menyambar pada badan, pada tubuh badan ketika tu. Lepas saja Sami ni terluka tangan dia, seolah-olahnya keadaan ketika itu seolah ada api yang menyambar pada badan si Sami ni. Sebab apa? Tadahrajat as-sufayhatul damawiyatu ila makanil jurhi. Tadahrajat as-sufayhatul damawiyatu ila makanil jurhi. Tadahraju ni kita biasa jumpa dalam buku-buku saraf ataupun morfologi bahasa Arab. Bila nak buat contoh fi'il khumasi kan. Pembentukan kata dalam bahasa Arab ni boleh terdiri daripada kata kerja dengan 5 bongkah binaan kan. Jadi tadahraja selalu kita jumpa, tapi inilah antara tempat kita guna dia lah dalam kisah kanak-kanak lah kita jumpa kan. Kita jumpa contoh tadahraja ni dalam buku-buku saraf tapi ataupun morfologi bahasa Arab, tapi dekat sini lah antara tempat kita nak guna lah. Bila apa makna tadahraja? Tadahraju ni makna bergolek-golek ataupun berguling-guling. Di sini maksudnya as-sufayhat ad-damawiyah. Siapa tahu? Ni sains lah kan. Teks ni teks kisah kanak-kanak, buku cerita kanak-kanak, sains lah. Siapa tahu as-sufayhat ad-damawiyah. Agak-agak apa makna dia? Tadahraju ni makna bergolek-golek atau berguling-guling lah. Maksudnya bergerak. Okay, bergerak. As-sufayhat ad-damawiyah maknanya platelet darah. Platelet darah. Bergerak menuju ke tempat luka tu. Mumsikan ba'duha bi'aidi ba'din. Sambil berpegangan tangan. Litusyakkila, ni silap ni teks sumber dia silap.
Teks asal silap litusyakkila nasijan lifiyan. Untuk membentuk satu tisu fiber. Satu tisu fiber ataupun fibrous tissue lah. Okay, bila sel-sel ni bergabung membentuk lapisan tisu. Tadkhulu min khilalihi al-kurayyatud damawiyah. Sudah. Tadi sufaihat ni kurayat pula. Kurayat ni ialah sel darah merah. Sel darah. Tadkhulu min khilalihi al-kurayyatud damawiyah. Sel darah merah akan masuk melalui tisu fiber tadi. Fatuhdithu khasratan damawiyatan. Fatuhdithu khasratan damawiyatan. Khasrah damawiyah maknanya trombosis ataupun darah beku lah. Kalau bahasa layman term ni. Bahasa orang biasa ni kita kata membentuk darah beku. Tughliqul jurha. Okay, sel darah yang sampai ke tempat luka tu pada tangan budak nama Sami ni akan menjadi darah beku. Wa tuqifun nazfa. Jadi pendarahan tu pun terhenti. Sebabkan darah beku jadi pendarahan tu terhentilah. Okay, budak tu tak lagi berdarah tangan dia. Okay. Ni macam ni tangan berdarah ni sudah tak mengalir lah darah ni. Sebab apa? Darah terhenti ni dia beritahu proses dia lah. Okay. Tengok tengok gambar. Fi dhilli kulli dhalika badat sel ka'annaha taltaqitu anfasaha. Fi dhilli kulli dhalik, dalam tempoh yang sekejap tu kan, tangan si Sami ni terluka. So tengah main dengan kawan-kawan dekat taman. Lepas tu sel platelet darah datang berkumpul kat tempat yang luka tu. Kemudian diikuti oleh sel darah sampai kat situ. Kemudian darah membeku dan pendarahan tu berhenti. Fi dhilli kulli dhalik. Dalam berlaku kecoh-kecoh tu kan, badat sel ka'annaha taltaqitu anfasaha. Sel ni, sel kulit ni yang diberi nama sel ni, seolah-olahnya dia sedang cuba nak menarik nafas. Nak kata apa? Sebab kenapa keadaan ni saya beritahu nanti Sebab si sel ni, sel kulit yang dia suka happy-go-lucky lah. Orang lain yang buat tugasan, dia melambat-lambatkan, lewat-lewatkan. Jadi dia orang kata apa? Dia tak berapa, bagi dia tak penting lah kerja ni. Apa yang korang buat ni? Sebab itu latihan drill lah kan, macam latihan. Sekarang ni bila berlaku betul-betul, okay, luka, tiba-tiba dia macam kaget tau. Macam apa berlaku? Kan, tiba-tiba kenapa macam kecoh-kecoh ni? Sebab dia selalu main-main. Jadi bila jadi kecoh, macam orang lain semua dah selalu sangat drill atau latihan. Jadi dia dah tahu dah demonstrasi. Jadi dah tahu dah kalau jadi macam ni nak buat apa, kalau jadi macam ni nak buat apa kan. Bagi dia yang suka main-main ni, dia macam kenapa berlaku ni? Sebab tu dia guna ka'annaha taltaqitu anfasaha. Wa mislama yahduthu fil aflamil bulisiyah. Dia ni duk tarik nafas, duk cuba nak bernafas. Sebab apa? Dia tercungap, dia kaget. Dia apa yang berlaku? Dia macam kan baru nak tarik nafas semua kan. Wa mislama yahduthu fil aflamil bulisiyah. Sama sebiji macam berlaku dalam filem-filem action. Filem-filem aksi ataupun filem-filem thriller lah. Okay. Tasallalat ala atrafi asabi'iha la'allaha tara ma yahduthu. Tasallalat ala atrafi asabi'iha. Dia buat apa? Dia menjengkit atau menjengkit. Menjengkit atau menjengkit sebab satu bahasa sebelah utara, logat sebelah utara, satu sebelah selatan kan. Jinjit kaki ataupun jengkit ni ala atrafi asabi'iha ni, jari kita ni, dia ada atraf ni ialah hujung-hujung jari. Maksudnya dia menjengkit lah, menjinjit atau menjengkit atas hujung jari kaki dia. Nak buat apa ni? Tasallala yatasallalu maknanya meninjau, dia nak tinjau. La'allaha tara ma yahduthu. Kenapa dia nak tinjau sambil menjengkit kaki tu? Sebab supaya dia dah boleh tengok lah apa yang berlaku. Sebab dia sebenarnya ada tugas lain, tapi dia tak buat. Dia sebagai sel kulit ni
pergi main-main. Sekali ketika tu berlaku, tangan si Sami ni berdarah. Jadi dia tengoklah, sel darah, dia sel kulit, yang datang ni sel darah ni buat kerja ni kan. Dia kata, "Oi, kenapa?" Kan dia, sebab dia kalau dia ikut, panduan drill latihan tu, dia tahulah apa yang berlaku. Jadi dia macam nak tinjau. Dia jinjit kaki nak tengok apa yang berlaku. Faqad intabahal khawfu. Sebabkan kekecohan, nampak kecoh tu menyebabkan dia rasa takut. Okey, faqad intabahal khawfu. Okey, ketakutan menghantui dirinya lah. Ketika tu, sebab tu yang dia kata, dia cuba nak tarik nafas, cuba nak bertenang. Kenapa kecoh sangat ni? Sebab dia dalam kepala dia nak pergi main. Iqtarabat min makanil jurhi. Sel kulit yang nama sel ni dia mendatang dekatlah dengan tempat luka tu. Wahya tunaqqilu rijlaiha bihadharin. Dia pun naqqala yunaqqilu ni mindahkan kaki dia, maksudnya mindah kedua-dua kaki, maknanya dia menjengkit, dia nak tinjau diri ni, dia melangkah perlahan-lahan. Okey, dia melangkah perlahan-lahan. Wa 'ala ar-raghmi min dhalika, walau bagaimanapun, lam takun qadiratan 'ala an tukhammina ma yajri bid-dhabt. Tapi dia tak mampu, tak mampu nak teka, dia tak boleh nak teka. Khamma la yakhaminu maknanya teka. Dia tak boleh nak teka apa sebenarnya yang berlaku. Walam tastati' aidan an tatalammasa as-silata bainal jurhi wa bainal indifa'il hasili. Dia juga tak boleh nak relate, tak boleh nak kaitkan antara luka budak Sami ni dengan al-indifa' al-hasil, maknanya kekecohan yang terjadi, kekecohan yang berlaku, ataupun tindak balas yang berlaku lah. Bila luka je, sel darah buat platelet darah datang berkumpul kat tempat luka tu, kemudian membentuk tisu fiber, kemudian datang pula sel darah yang lain berkumpul kat situ, jadi darah beku, lepas tu pendarahan pun terhenti. Bagi dia, apa benda yang berlaku ni? Dia macam pelik sebab dia sel kulit, dan dia sel kulit yang culas lah. Kan dia orang kata curi tulang. Bila orang buat latihan, dia tak pergi kan, dia ni lah, dia main. Okey. Kemudian tengok gambar. Istarja'atil mashhada bitafasilihi kulliha. Sel kulit ni, yang nama sel ni, dia mengembalikan semula, dia flashback. Istarja'atil mashhada maksudnya, mashhad di sini adegan atau babak. Maksudnya dia flashback balik apa sebenarnya yang berlaku. Wa badat murtabatan mimma hadatha. Tapi dia bingung apa sebenarnya yang terjadi ni. Kenapa korang kecoh kat ni? Wa qararat an tas'ala ahadahum. Jadi dia buat keputusan, dia ambil keputusan, buat keputusan untuk tanyalah sel-sel darah yang ada kat situ. Fa'alimat anna al-mustaqbilat al-alamiyah. Al-mustaqbilat al-alamiyah maksudnya deria rasa sakit. Reseptor ni reseptor, al-mustaqbilat ni reseptor ataupun deria rasa sakit. Fil jildi, pada kulit. Istash'arat jurha Sami. Rasa atau detect atau kesan luka pada tangan Sami tu. Fazdada dakhud dami ila makanil jurhi. Jadi dakh ni maksudnya pam. Darah dipam ke tempat luka tu. Maksudnya darah yang lebih dipam ke tempat yang luka tu. Wa hadha ma sabbaba tawarrumahu wa ihmirarahu wa irtifa'a hararatihi. Jadi tempat luka, makan al-jurh ni muzakkar ni. Tawarrumahu, hu ni, ha ni balik pada makan al-jurh. Tempat yang luka tu jadi inflammation, jadi bengkak. Bengkak bukan bengkak layman term, tapi bengkak dalam sains lah, inflammation dia jadi merah. Sebab tu dia sebut wahmirarahu, dia nampak merah. Sebenarnya dia inflammation. Dia berlaku keradangan. Kalau bahasa sains Melayu ni kata keradangan. Tempat yang luka tu berlaku keradangan dan warna kemerah-merahan. Kemudian wartifa'a hararatihi. Kalau kita letak tangan, dia rasa panas sikit. Sebab situ ada darah yang lebih dipam ke tempat tu lah. Lakin tawaruda as-sufayhati ad-damawiyati ila makanil jurhi awqafan nazfa. Dia kata apa? Kedatangan ataupun terkumpulnya platelet darah pada tempat luka tu menghentikan
pendarahan. Okey, bila kita luka kan dia mengalir tu, jadi macam mana nak jadi ni, antara dia huraikanlah antaranya sebab ada fungsinya platelet darah ni lah, as-sufaihat ad-damawiyah, okey. Kalau ada soalan tanya type pada ruangan komen nanti saya baca, kalau ada yang nak cadang terjemahan pun boleh, saya alur-alurkan. Dan, apa nama, pada yang baru masuk mungkin boleh like ataupun share lah, okey, supaya lebih ramai dapat manfaat. Ini ialah simulasi ataupun demonstrasi macam mana saya menjalankan modul saya baca, bariskan dan terjemahkan kisah kanak-kanak bahasa Arab ataupun, buku cerita kanak-kanak bahasa Arab, eh. Saya tukar-tukar penerbit lah. Yang giliran minggu ni ialah dari, Syria, okey. Dari Syria dan, apa nama tu, ada, tukar-tukar negara Arab dan tukar-tukar penerbit Arab lah. Untuk pengetahuan ada kalau nak buku bercetak ada 2 orang, yang saya boleh cadangkan, Trusted, Tested dan, apa nama, Trusted, Tested dan juga recommended lah personal shoppers, Ustaz, Syahmi Ahmad dan juga Ustaz, Nuaim Ishak. Boleh pilih lah salah seorang. Boleh bawakan buku dia mestilah untuk bercetak. Yang untuk yang lagi mudah, masuk kelas saya lah kan. Dengan langganan bulanan tu, yuran bulanan tu, saudara-saudari tak perlu lagi pening kepala sebab bahan-bahan saya yang, ni sebab ada laman web, ada aplikasi yang sediakan langganan berbayar. Yang tu saya uruskan. Okey, saudara-saudari, perlu bayar yuran sahaja untuk dapatkan bahan-bahan ni lah. Okey. Selain daripada bahan dalam Google Meet, dalam, GM kita, akan dapat juga bahan sebelum selepas kelas dalam, grup Tele. Okey. Okey. Saudara-saudari perlu sediakan nota dan ni saya bahan-bahan semua saya bagi. Okey. Okey. Wa bainama kanat sel tuhawilu an tafhama ma hadatha. Waktu dia tanya sel darah yang ada kat tempat kejadian tu, dekat tempat yang luka tu, kan. Lepas tu dapat penerangan, dapat huraian, dia kata apa, sel ni waktu, ketika mana dia cuba untuk memahami apa yang berlaku ni. Badatil khalaya al-jildiyatu. Dia tiba nampak kawan-kawan dia, sel-sel kulit yang lain. Dia sel kulit, kan, dipanggil sel. Ka'annaha tasta'iddu aidan lizzahfi ila makanil jurhi. Seolah-olahnya sel-sel kulit yang satu geng yang dia ni bersedia untuk zahaf ni asalnya maknanya merangkak, kan. Tu reptilia, Arab panggil zawahif. Tapi kat sini maksudnya bergerak lah. Gerak menuju ke tempat luka tu. Fastajma'at sel quwaha. Jadi sel pun kumpulkan kekuatan dia. Wa aradat an tandamma ilaiha. Dia pun naklah ikut serta kawan-kawan adik-adik sel kulit yang lain. Sebab dia sel kulit tapi dia selalu main-main. Jadi dia tak tahulah apa yang kena buat kalau tangan luka ni, kalau terjadi macam ni kan. Jadi dia macam bengong-bengong sikit lah. Kan, sebab orang pergi sekolah, dia tak pergi sekolah. Dia tuang kelas kan. Faqad ghadat wa'iyatan liwajibatiha fi tarmimi jurhi Sami. Jadi, dia kata apa? Dia sudah pun menyedari. Dia sudah pun menyedari kewajipan dia ataupun tugasan dia untuk membantu memulihkan luka budak nama Sami ni lah. Okey, ini kisah sel kulit yang ada pada lapisan kulit budak nama Sami. So, budak ni luka kat tangan dia waktu main kawan-kawan dia kat taman. Okey. Kemudian tengok ذهبت سيل مع الخلايا الجلدية في ممرات لا تكاد تدرك حتى وصلت إلى مكان الجرح ثم أعادت الجلد إلى ما كان عليه. Jadi dia kata apa? Sel ni bersama-sama dengan sel-sel kulit yang lain pergi ataupun menelusuri satu laluan yang hampir-hampir susah atau sukar nak dilalui oleh sel-sel yang lain lah. Sebab yang ni speciality fungsi sel kulit saja. Sel darah tadi, dia boleh bantu untuk hentikan pendarahan, untuk jadi darah beku, hentikan pendarahan, tapi dia tak bolehlah nak selesaikan masalah kulit yang luka tadi ni. Bila kulit luka, lapisan kulit kita ni bila luka dia akan ada rekahan ataupun ada ni lah, ada orang kata cari benda ni kan. Jadi macam mana nak baik balik? Itulah fungsi sel kulit kan.
Sel darah ni hanya bantu hentikan pendarahan saja. Jadi dia kata, sel ni dengan kawan-kawan dia, sel kulit yang lain, ikut satu laluan yang sel-sel lain tak boleh ikut. Kan tak boleh masuk. Hanya diorang saja, specialty diorang lah. Okay. Jadi bila dah sampai ke tempat luka tu, thumma a'adatil jilda ila ma kana alaihi. Sel-sel kulit ni usaha mengembalikan semula kulit Sami yang terluka tadi ni di mana sedia kala. Maksudnya pulih, nak memulihkan atau menyembuhkan lah seperti sedia kala. Okay. Dahsyat sel bihadha ta'awuni wa tanzim. Sel ni rasa, okay, jangan terjemah dahsyat kat sini. Kan dahsyat ni kan terjemah dahsyat walaupun kita pinjam daripada, kita pinjam bahasa Melayu, pinjam Arab kan. Dahsyat tu pinjam dari bahasa Arab. Tapi tak, kita tengok konteks. Bila kita nak terjemah, kita tak pernah pindah makna, kita pindah message. Message apa nak sampaikan? Di sini konteksnya positif. Sebab dahsyat sel bihadha ta'awuni wa tanzim. Sel ni rasa kagum. Sini okey lah. Kita kata kagum. Tak, dahsyat tu macam pelik sikit. Tak kena lah. Misplace lah kat sini Mismatch. So, sel ni berasa kagum dengan kerjasama dan susun atur atau sistematiknya. Sel-sel kulit ni, sel-sel darah dan sel-sel kulit ni menyelesaikan masalah bila tangan Sami ini terluka. Wa adrakat anna al-la'iba yajibu alla yasrifana an ada'i wajibatina. Dia dah tahulah, dia dah sedarlah yang bermain, dia suka main. So dia kata bermain ni tak sepatutnya memalingkan, mengabaikan tanggungjawab kita. Nak main boleh tapi kenalah siap kerja dulu kan. So itu yang dia tak buat lah. Falikulli khaliyatin fil jismi. Sebab apa? Setiap sel dalam tubuh badan manusia ni, kama likulli fardin fil mujtama'. Seperti mana setiap individu dalam masyarakat kita, masyarakat manusia ni, daurun. Daurun merujuk pada fungsi ataupun peranan. Yang bagi an yu'adda ala akmali wajhin. Masing-masing ada peranan, ada fungsi yang kena laksanakan, kena buat sebaik mungkin. Hatta tastaqimal umuru. Supaya kehidupan jadi teratur lah. Okay? Kalau tak akan jadi fawda ataupun kecoh lah, ataupun kucar kacir lah. Okay. Masa saya habis lah kisah dia. Malam ni ringkas sikit. Malam agak detail sikit lah. Qararat sel annaha lan tatabata'a aw tatalakka'a. Jadi bila akhirnya sel ni ambil keputusan ataupun sebenarnya tak kenalah keputusan ataupun keputusan kat sini. Sel ni mengaku ataupun sel ni berjanji, bertekad, berazam yang dia tak mau lagi melewat-lewatkan, melambat-lambatkan. Okay? Tatabata'a aw tatalakka'a, melengah-lengahkan, delay, tangguh-tangguh. Walan tantazira hatta yalumaha ahadun lituaddiya amalaha. Dia tak mau lagi tunggu sampai ada orang yang kutuk dia, baru dia nak buat kerja dia. Kama satatawaqqafu an sardil hujaji wal mubarrirati litaqa'usiha. Dia juga akan berhenti daripada bagi alasan dan hujah, Melayu pinjam jadi hujah. Mubarrirat ni alasan. Sama lah. Hujah dengan mubarrirat maksudnya bagi alasan. Dia akan berhenti daripada bagi alasan. Hujah dengan mubarrirat ni kita terjemah alasan. Litaqa'usiha. Dia tak mau lagi bagi alasan sebab kecuaian dia. Bila dia cuai tu sebelum ni bagi alasan lah. Itulah inilah. Saya tak buat sebab ni saya ihmal. Taqa'us ni maksud ihmal. Dia cuai, dia tak buat kerja dia sebab sekian-sekian. Dia bagi pula mubarrirat ataupun hujaj. Dia bagi alasan lah sebenarnya. Faqad alimat anna ta'awunan khalaya ba'duha ba'a ba'din yushakkilu nasijan. Dia dah dapat satu pengajaran lah. Mana kerjasama antara sel-sel ni, kerjasama sel-sel yang tertus sama lain membentuk nasij. Nasij ni maknanya tisu. Sel yang ada pada tubuh manusia ni, bila berkumpul, dia akan membentuk tisu. Wa anna tarasal ansijati yushakkilu al-a'da'a. Nasij
mufrad tunggal ataupun singular, plural dia adalah ansijah. Ataupun kata jamak ataupun dia punya apa, plural lah. Okey. Jadi kata apa? Wa anna tarasal ansijati yushakkilu al-a'dha'. Apa nama tu, himpunan tisu-tisu tadi ni membentuk anggota badan. Anggota badan kita ni Allah Ta'ala cipta dengan adanya lapisan-lapisan tisu lah. Dalam ni macam jari, tangan sebagainya kan. Tangan jari ni dia bukan macam ni saja. Dia ada lapisan-lapisan tisu lah. Mana lapisan-lapisan tisu tu pula dia bentuk terdiri daripada sel-sel. Sel kulit dan sebagainya lah. Sel darah, jas saraf sebagainya. Wa anna majmu'al a'dha'i yushakkilul ajhizata. Himpunan anggota tubuh badan pula membentuk ajhizah. Jihaz mufrad, jamak dia ajhizah. Maknanya sistem. Sistem pernafasan, perkumuhan, pembiakan sebagainya lah. Okey. Wa anna majmu'al ajhizati yushakkilu jisma sami. Himpunan sistem-sistem yang ada dalam badan manusia ni, sistem persenyawaan, pembiakan, pernafasan, pencernaan dan sebagainya tu membentuklah tubuh badan manusia. Macam contoh kisah ni, budak nama Sami. Okey. Okey, tamatlah kisah kanak-kanak atau cerita kanak-kanak malam ni yang aliran sains. Saya nak tunjukkan beza aliran sains dengan aliran sastra punya bahasa. Okey, kadang-kadang kita rasa macam apa susah sangat bahasa dia ni sebab kita tak biasa. Kalau kita tak biasa baca surat khabar, memang kita rasa apa susah sangat bahasa Arab dia ni, macam aku tak reti langsung bahasa Arab. Sebab kita yang tak biasa. Kita yang tak biasa. Sekejap. Saya tunjukkan kisah kanak-kanak yang bawah penerbit ni, tapi siri dia siri sastra untuk budak aliran sastra. Okey. Ini bawah kisah sastra. Kisah sastra punya ni. Perhatikan dia punya perbezaan uslub dan gaya bahasa dia lah. Tadi sains punya dia agak straight to the point lah. Tapi kalau kita tak tahu istilah tu memang tak boleh nak teka lah apa makna dia. Kalau sastra ni dia punya corner tu lebih sikit lah. Kan? Okey. Daripada penerbit yang sama, itulah Kementerian Kebudayaan Syria, Wizaratul Thaqafah, bawah Majlis Buku Kemasan Syria, Al-Hay'ah Al-Ammah Al-Suriyah Lil-Kitab. Di bawah jawatan yang sama, Mudiriyatu Manshurat At-Tifl. Dia ada satu siri nama dia Silsilatu Atfalina Qissah. Ataupun ada satu yang kami baca kisah hari Senin Selasa tu ialah Ibda'at. Okey, sastra lah untuk budak-budak sastra. Okey. Dia sebut apa? Aghla al-Kunuz. Okey, ni tajuk dia, judul. Aghla al-Kunuz. Aghla al-Kunuz ni harta yang paling mahal. Aghla al-Kunuz. Harta yang paling mahal. Apa dia tu? Okey. Tengok beza sastra dengan sains punya ni lah latar belakang kisah dia. Okey. Tengok gambar. خلف جدران بيت أم هاني المتصدعة تستطيع أن تسمع صوت آلة الخياطة. Di sebalik dinding, jidar, jamak dia judran. Di sebalik dinding-dinding rumah Ummu Hani. Al-Mutasaddi'ah maknanya merkah. Okey, yang kata dinding tu dah merkah lah ni. Tastati'u an tasma'a sawta alatil khiyatah. Kamu boleh mendengar bunyi mesin jahit. Alatil khiyatah, mesin jahit. Allati kanat tasharu khalfaha tawal al-lail. Mana tu Ummu Hani ni akan berjaga malam di sebalik dinding tu sepanjang malam tu buat apa? Menjahit lah. Jahit baju, menjahit pakaian. Wahia ta'malu kay tu'ammina ma yakadu yakfi al-usrata min ta'amin wa dawa'in wa ghairihima min hajatin daruriyatin.
Dia akan bekerja sepanjang malam tu, berjaga malam sebab nak bekerja menjahit pakaian, menjahit langsir sebagainya, supaya, orang kata apa, nak cukupkan, nak cukupkan. Dia tak berjaya sebab ma yakadu ni hampir-hampir, hampir-hampir cukup tapi tak cukup lah maksudnya. Ma yakadu yakfil usrata min ta'am. Cuba nak cukupkan keperluan makanan, ubat-ubatan dan lain-lain lagi keperluan harian. Okey? Maksudnya kerja ni tak cukup lah kerja seorang menjahit kan. Okey. Tengok gambar. Kama tastati'u an tasma'a dhahakatin atau dhihkatin كما تستطيع أن تسمع ضحكات أو ضحكات هاني وأخته الصغيرة حين يلعبان حول النافورة القديمة التي تتوسط ساحة البيت. Kamu juga boleh terdengar bunyi hilai ketawa, bunyi gelak ketawa Hani dan adik perempuan dia. Hani ni sebenarnya nama budak lelaki tau. Dalam budaya Arab, waktu kita kena tak boleh belajar bahasa Arab, kata belajar bahasa Arab tapi sebenarnya belajar tata bahasa Arab sahaja. Tak cukup. Sebenarnya kena belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab dan bahasa serta budaya dia. Oh, Hani ni nama budak lelaki. Kita pinjam dari bahasa Arab jadi Hani. Hani perempuan, tak kena kan? Hani tu adalah nama lelaki. Kamu juga boleh terdengar suara gelak ketawa, hilai ketawa, Hani dan adik perempuan dia. Ni dua orang budak ni. Ni Hani, ni adik perempuan dia. Hina yal'abani hawla an-nafurah. Ketika mereka berdua sedang bermain di hawla maksudnya sekitar tu, sekeliling. An-nafurah air pancut. Yang usang lah, yang lama lah. Allati tatawassatu sahat al-bait. Yang ada di tengah-tengah laman rumah. Rumah Arab ni, kalau sebut bait ni makna yang duduk atas lantai. Landed, duduk atas lantai pula. Landed house ni dia panggil bait atau manzil lah. Kan ada beza dengan yang rumah atas langit kan. Rumah bangsa puri. Nama lah macam-macam. Bahasa Inggeris bab tu dia kreatif. Sebab dia letak nama macam-macam kan. Flat lah, apartment lah. Yang penting Arab satu kalimah je. Dia panggil imarah. Bangunan yang tinggi-tinggi ni dia panggil imarah. Letak nama apa pun, kondo ke, flat ke, dia panggil imarah. Arab panggil imarah. Unit-unit ada dalam tu kan. Dia panggil syaqqah. Okay, syaqqah. Tapi kalau yang mendatar, yang landed ni maksudnya bait. Okay, wa tasma'u fil muqabili annatil ummi ba'da qada'i sa'atin min al-'amal al-mutawasil alladhi arhaqa jasadaha wa ad'afa basaraha. Kata apa? Dalam masa yang sama, kamu juga boleh mendengar keluhan ibu ni, si ibu pada Ummu Hani tadi ni, yang menghabiskan masa begitu panjang, begitu lama, bekerja, apa orang kata, tanpa henti. Yang menyebabkan arhaqa jasadaha, meletihkan, memenatkan badan dia, tubuh badan dia, wa ad'afa basaraha, dan meletihkan mata dia. Biasanya arhaqa jasadaha ni memenatkan badan, sebab kadang-kadang kita bekerja guna tenaga, so penat lah. Ada satu lagi, dia sebut ad'afa basaraha, melemahkan penglihatan. Tapi sebenarnya bukan. Maksudnya, bila lama sangat kita fokus pada satu benda, contoh orang yang tukang jahit ni, dia kena fokus dengan jarum, dengan benang sebagainya tu, pakaian dia. Jadi, pandangan dia kabur. Kabur tu bukan maksud rabun, tapi maksudnya dia penat lah. Dia tengok banyak sangat terus fokus ni, mata dia macam kita, apa nama tu, fatigue lah. Kan kita guna medium online ni, kadang-kadang kita tengok skrin tu menyebabkan mata kita jadi penat. Kita sebut memenatkan mata dia lah. Okay, adha'afa basaraha mana meletihkan mata dia. Lakin ad-dhahkata atau lakin ad-dhihkata, ada dua cara baca. Lakin ad-dhihkata ataupun lakin ad-dhahkata ta'udu ila wajhiha hina tara waladaiha yal'aban. Tetapi senyuman kembali menguntum di wajahnya, ataupun senyuman kembali berseri pada wajahnya ketika mana Ummu Hani ni melihat kedua anaknya tu, Hani dan adik dia bermain. Teman dia nak menjahit tu, adik-adik dia main. Anak-anak dia main. So dia keluh kesah penat semua ni. Penat semua kan, duduk depan
mesin jahit tu hilang sebab tengok anak-anak dia bermain ni. Okay. Okay. Plot twist. Perkembangan plot. Ini sebab saya pilih kisah kanak-kanak atau buku cerita kanak-kanak Arab yang bukan yang Sepuluh Kayu Dunia Rimbun. Bukan yang skema, bukan yang kata apa, bagi salam, jawab salam, lepas tu tanya khabar baik sentiasa, tak pernah sakit, tak pernah ada sakit perut ke apa. Dan lepas tu nak minta izin dah, nak balik kan. Ini dekat masa dah mah. Saya tak suka yang macam tu sebab apa, dia kurang membantu kita untuk menguasai bahasa Arab dan budaya Arab lah. Kan? Jadi kisah dia tu biarlah. Ni agak kisah dia semua skema je. Baik-baik je. Tak boleh. Dia terlalu Sepuluh Kayu Dunia Rimbun. Saya memang tak suka lah kisah-kisah macam tu untuk. Sebab apa, dia tak membantu kita. Sebab kehidupan kita ni rencam. Kan? Macam-macam hal ada. Jadi, kalau kita tengok kisah-kisah kanak-kanak Arab yang betul-betul ni, dia yang dari Timur Tengah ni memang, Asia Barat ni memang dia memang ada perkembangan plot lah kan. Dia ada, barulah menarik kisah dia tu kan. Ada unsur dramatik sebagainya lah. Okay. Tengok baru muka surat 8 dah, muka surat 8, 9 dah ada unsur dramatik tu lah. Okay. Bada'a Hani yufqidu ummahu farhataha lamma bada'a yatazammaru min halihi. Hani ni menyebabkan ibu dia kehilangan. Kan tadi ibu dia kata, kamu boleh dengar dari sebalik dinding yang merekah pada rumah yang usang lah. Rumah Hani ni. Yang bunyi keluh kesah dia bila dah lama sangat bekerja menjahit tu. Penat. Badan, mata pun dah letih. Tapi Ummu Hani kembali senyum balik sebab dia tengok anak-anak dia seronok main dan sebagainya kan. Itu yang pertama kan. Tapi yang kedua, bila perkembangan plot dia kata apa? Hani ni menyebabkan ibu dia rasa tak gembira lah. Dan bila dia mula bada'a yatazammaru, bada'a yufqidu, sama. Bada'a sini dia af'al asy-syuru'. Af'al asy-syuru' dia mula buat apa? Dia ni madhi, ni mudhari'. Madhi mudhari'. Okay. Ibu dia ni mula kehilangan senyuman tadi tu sebab Hani ni mula komplain, mula merungut. Tazammaru makna merungut tentang keadaan dia. Keadaan dia lah kan. Wa yuqarinuha bi ahwali asdiqaihi fil madrasati. Dia mula banding-bandingkan keadaan dia dengan keadaan kawan-kawan dia dekat sekolah. Saudara-saudari kalau perasan, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat sekalian kalau perasan, dekat sini dia selitkan mufrad dengan jamak tau. Tanpa kita perlu hafal pun. Tengok ni hal mufrad. Ni jamak dia ahwal. Kemudian dia beritahu, hal ni sebenarnya dalam bahasa Arab dianggap sebagai muannas. Nampak ni? Yuqarinuha. Ha ni balik pada hal ni. Walaupun hal ni tak ada tak marbutah tapi Arab anggap sebagai muannas. Kan? Wa yuqarinuha wa yuqarinu halihi. Ni bi ahwali asdiqaihi fil madrasah. Dia mula banding-bandingkan keadaan dia dengan keadaan kawan-kawan dia dekat sekolah. Nasib dia dengan nasib kawan-kawan dia dekat sekolah. Wa yulihhu. Alaha yulihhu maknanya dia mendesak. Wa yulihhu ala an tasira haluhu mithlahum ala ragmi min istihalati dhalik. Dia asyik mendesak supaya keadaan dia ni berubah. Jadilah macam kawan-kawan dia yang lebih nasib baik tu. Walaupun keadaan tu agak mustahil lah berlaku. Wa ummuhu taqulu lahu daiman. Ibu dia selalu pesan kat dia. Ibu Hani ni selalu pesan kat dia. Ya waladi, anakku, la tanzur ila ma 'inda ghairika. Jangan tengok apa yang ada kat orang lain. Wa ta'ammalil asya'al jamilata allati ladaika. Dia kata, tengoklah apa benda indah, benda baik, benda elok yang ada kat kamu. Jangan tengok benda yang ada kat orang lain. Kan? Kamu rasa macam ni lah. Tapi kalau kamu tengok benda yang indah, benda elok-elok yang ada kat diri kamu, kamu rasa syukur. Okay. Nampak plot twist dia. Perkembangan plot dia. Lam yakun Hani yusghi ila kalami ummihi. Lam yakun Hani yusghi ila kalami ummihi. Hani ni tak dengar cakap mak dia. Lam yakun Hani. Lam yakun ni maknanya ketika itu. Ketika kisah yang berlaku lah kan. Hani ni tak dengar cakap mak dia. Lam yakun Hani yusghi ila kalami ummihi. Tak dengar cakap ataupun tak menghiraukan nasihat ibu dia. Ila an ata yaumun maridat fihi maradan syadidan.
alzamahal firasha. Sehinggalah tiba satu hari ibu dia ni jatuh sakit. Sakit kuat. Kan sampai alzamahal firasha maksudnya terlantar atau terbaring atas katil lah. Tak boleh pergi mana-mana lah. Kan dia bedridden kalau bahasa Inggeris. Falam ta'ud taqwa ala al-qiyami wal 'amali ka'adatiha. Ibu dia sudah tidak lagi kuat untuk bekerja macam biasa. Wa faja'atan wajada hani nafsahu mas'ulan wahdahu an طفلة صغيرة ليس لها سواه كي يرعاها ويعتني بها إلى جانب أمه المريضة. Tiba-tiba bila ibu dia jatuh sakit ni, Hani yang duk komplain mongok banyak tadi ni, dia mendapati dirinya perlu bertanggungjawab seorang diri untuk menjaga adik dia yang kecil tu. Kan? Mana adik ni tak ada orang lain dah. Kecuali abang dia ni lah. Kan? Dia pun budak sekolah kan. Wa ya'tani biha. Yar'aha wa ya'tani biha satu. Ni ada panggil ada tenab. Ada tenab ni maknanya dalam dia panggil panjang lebar lah. Secara panjang lebar. Dia terjemahkan. Kadang-kadang kita, dia sebut dalam sejarah panjang lebar. Dia lebih kurang kata seerti lah. Sebelah-sebelah ni. Kata seerti hampir-hampir sama mana. Okay, tapi ada beza dia. Contoh kat sini. Ra'a yara'a terus masuk dengan objek. Terus masuk dengan maf'ulun bih. Kalau ya'tani kena ada huruf jar. Ba. Baru masuk maf'ulun bih dia. Okay. Yara'aha wa ya'tani biha. Ila janibi ummihil maridah. Dia kata apa? Adik dia ni tak ada. Adik perempuan ni tak ada siapa-siapa melainkan Hani ni. Untuk uruskan dia, untuk jaga dia. Selain ibu dia yang sakit lah. Okay. Kemudian tengok dia start nangis. Utturra Hani ila tarkil madrasati lil baqa'i fil bait ila janibi ummihi al maridati wa ukhtihi. Dia kata apa? Hani terpaksa tinggalkan alam persekolahan untuk tinggal di rumah di samping ibunya yang sakit dan adik dia. Wa ba'da muddatin lam yatabaqqa fil baiti ma yakfi min an-nuqudi. Tak berapa lama kemudian duit yang mereka ada tak cukup untuk merawat ibu dia, li'ilaji ummihi wa ri'ayati ukhtihi wa syira'i hajatil bait. Tak cukup nak merawat ibu dia, nak jaga adik dia dan nak beli barang keperluan rumah. Fadaqa sadruhu. Jangan terjemah dada dia sempit, maksudnya dia jadi tertekan lah kan. Hani dia tertekan, terhimpit dengan keadaan. Wa bada'a ad-dam'u yamla'u 'ainaihi. Jadi air mata mula memenuhi kedua biji mata dia, maksudnya dia mula bergenang lah air mata, sedih. Ahassa bi ni'mati wujudi ummihi qurbahu. Baru dia rasa tadi dia banyak merungut sangat, banyak orang kata banyak komplain sangat. Sekarang ni barulah dia rasa nikmat adanya ibu di sisi dia, di samping dia. Wa wajada anna dhahkataha ataupun dhahkataha fi wajhihi. Barulah okey. Barulah dia rasa, dia teringat. Ahassa bi ni'mati wujudi ummihi qurbahu. Dia rasa, baru dia rasa nikmat, betapa nikmatnya ada ibu di sisi dia, samping dia. Wajada anna dhahkataha atau dhahkataha fi wajhihi wa huwa dhahibun ila al-madrasati kanat athmana min malid dunya. Baru dia rasa yang senyuman ibu pada dia, pada Hani ni, ketika dia pergi sekolah dulu ni, itulah harta dunia yang paling mahal. Sekarang ibu dia sakit kan, senyum muslim tawar lah kan, tak orang kata apa, dah sakit. Waraja an ta'uda ilaiha sihhatuha. Dia berharap sangat-sangatlah ibu dia kembali pulih. Wa ya'udul baitul faqiru ghaniyan bidif'ihi wa hubbi man fihi ba'duhum li ba'din. Dia kata apa? Dia berharap rumah mereka yang usang ni akan dia panggil apa? Akan kembali orang kata apa? Akan kembali dipenuhi dengan rasa hangat, rasa kemesraan dan kasih sayang sesama mereka lah. Ibn Hashimi betul. Wuji dah kat mana pula ni?
kat mana pula wujida ni? Akhi Ibnul Hashimi. Wujida, kat mana wujida? Ha, cuba tengok tu. Macam mana pula jadi wujida tu? Ha, cuba tengok kat mana ni? Ni. Tak boleh tengok ni sambung ni. Ni ahassahani. Ni sambung ni wawajada. Sambung. Okay, waw ni atifah. Balik pada ni. Okay. Tu tak, dia wujida ni sirah mabni lil majhul, tak kena. Sebab kita tahu siapa orang dia kan. Siapakah fa'il dia. Okay. Kemudian wa huna bada'a dawru asdiqaihi wa jiranihi min abna'il hayy. Di sinilah mulanya nampaklah dia punya peranan atau fungsi kawan-kawan Hani dan jiran-jiran dia, jiran-jiran setaman lah, abna'il hayy ataupun jiran sekampung, jiran-jiran setempat. Alladhina azamu ala an yamuddu ilaihi yadal auni wal musa'adati kay yatakhatta mihnatahu. Dia kata apa? Kawan-kawan dan jiran-jiran setempat ni berazam, bertekad untuk menghulurkan bantuan dan pertolongan supaya Hani ni boleh mengharungi ujian yang dihadapi lah. Fal banatu, dia hurai perincian dia. Fal banatu kunna ya'tanina bi ukhtihi wa ummihi. Budak-budak perempuan, kawan-kawan dia dengan jiran-jiran perempuan ni, budak perempuan orang kata mengambil berat menjaga ibu dan adik dan ibu dia. Wa yuqaddimna ilaihima ad-dawa'a wat-ta'ama war-ri'ayata bimusa'adati ummahatihinna. Okay, dia orang bagi apa? Bagi ubatan, makanan, ubat-ubatan, makanan dan penjagaan kesihatan lah dengan bantuan ibu masing-masing. Was-sibyatu, budak-budak lelaki. Kawan-kawan lelaki, jajaran lelaki pula, kanu yusa'idunahu fi bai'i halwa as-samid allati kanat jaratuhu tasna'uha lahu kulla yawmin sabahan. Dia kata apa? Budak-budak lelaki pula membantu Hani ni untuk menjual manisan yang dibuat pada samit. Samit ni ada tepung semolina yang dibuat oleh jiran Hani ni pada setiap pagi, setiap hari pada waktu pagi ya. Fayabi'uha ma'a asdiqaihi liyahsula ala ma yakadu yakfi minan nuqud. Untuk dapatkan sedikit wang. Sebab sedikit, ma yakadu yakfi, tak cukup pun sebenarnya. Kan jual manisan tu tak cukup sebenarnya untuk tampung, tapi boleh lah, boleh tak ada langsung. Okay, kemudian ba'da muddatin tamathalat ummuhu lishifa. Tak berapa selepas beberapa ketika ibu dia pun kembali boleh sembuh. Fariha Hani kathiran bi'audatiha ilaihim bisihhatin wa afiyatin. Jadi Hani ni sangat gembira, sangat seronok kembalinya kesihatan ibu dia, kembali pulih, kembali sembuh macam biasa. Cuma ada satu nota tepi lah untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian. Arab ni bila dia nak dia ada ungkapan bila kita nak makan. Bila kita nak makan, dia panggil apa? Macam Jepun ada itadakimasu, Perancis dia ada apa? Bon appetit. Bahasa Inggeris enjoy your meal. Bahasa Melayu selamat mencampur selera. Arab dia ada antaranya ialah bisihhatin wa afiyah. Sihhatin ataupun bisihhah wal afiyah, bil hana wa shifa, hani'an mari'ah dan Quran. Dia macam itulah, dia ungkapan digunakan bila kita nak makan. Ada orang nak makan, kita sebutlah. Okay. Wa wa'adaha bi annahu sayusa'iduha fi 'amaliha wa fi ri'ayati ukhtihi. Bila ibu dia kembali sembuh, dia berjanji. Hani ni berjanji akan tolong ibu buat bekerja dan menjaga adik dia. Wa 'alima anna kunuzad dunya la tughni 'an ibtisamatil ummi wa wujudi man nuhibbu qurbahu. Qurbana. Dia kata apa? Hani lepas dah ambil pengajaran ni kan, dia sedar yang harta dunia ni
tak boleh nak beli senyuman ibu dan wujudnya ataupun masih adanya orang yang kita sayang berdekatan kita, berhampiran kita atau bersamping kita, di samping kita. Kama wa'ada asdiqa'ahu bi an yuradda ilaihim jamilahum. Cuba terjemah ni. Kama wa'ada asdiqa'ahu bi an yuradda ilaihim jamilahum. Dia juga berjanji nak buat apa? Dia berjanji pada kawan-kawan dia untuk yuradda ilaihim jamilahum. Sebab tu saya kata jangan, dalam terjemahan ni kita tak pernah pindah makna, kita pindah message. Siapa yang kata terjemahan ni pindah makna, dia akan terikat. Dia akan terlalu terikat dan terlalu terikut dengan struktur asal teks sumber. Sebab makna ni ada macam-macam cerita lah. Sebab makna ni contoh makna dalam kamus tak sama dengan makna dalam konteks kadang-kadang. Dia panggil lexical meaning, kadang-kadang berbeza dengan contextual meaning. Al-ma'na al-mu'jami kadang-kadang berbeza dengan al-ma'na as-siyaqi. Okay? Dan kadang-kadang juga makna tu bagi bahasa Arab neutral, bahasa Inggeris neutral, tapi bahasa Melayu pantang besar, tak boleh sebut macam tu. Kena ulah. Kita tak boleh terjemah direct. Ada kata macam tu, tak boleh. Tak boleh, pantang besar. Kena hati-hatilah, sebab tu kena bila kita belajar bahasa, apa-apa bahasa pun, bahasa ibunda kita ke, bahasa asing ke, jangan sekadar ambil tahu tata bahasa, nak tahu sangat nahwu, saraf, balaghah, tak cukup. Kita kena belajar bahasa, tata bahasa dan bahasa budaya dia sekali. Okay, budaya Arab macam mana, budaya Inggeris macam mana, budaya Melayu macam mana. Arab tu besar, umbrella term. Dia ada 22 negara Arab kan. Liga Arab tu ada 22 negara. Kan? Arab Syria tak sama perangai budaya dia dengan Arab Jordan, walaupun dia satu rumpun yang orang kata sama kan, geng-geng Levantine tu, Syam. Arab Iraq tak sama walaupun dia satu rumpun dengan Palestin. Ada perbezaan dia. Ada latar masyarakat atau budaya yang berbeza lah satu sama lain. Macam Melayu lah, macam Melayu Indonesia, Singapura, Brunei. Indonesia, Brunei, Singapura kan. Malaysia tak sama. Walaupun nama Melayu. Kan. Macam itulah Arab. So kita kena, sebab tu saya gunakan medium kisah kanak-kanak dan buku cerita kanak-kanak ni untuk belajar bahasa dan budaya lah. Dan saya tukar-tukar penerbit dan negara Arab setiap minggu. Supaya kita dapat belajar lah. Kan. Jadi taklah stres sangat bila kita berdepan dengan Arab ni. Okey. Mana tadi? Siapa nak cuba terjemah? Kama wa'ada asdiqa'ahu bi an yuradda ilaihim jamilahum. Jamil di sini jangan terjemah cantik, jangan terjemah indah. Tak. Jamil di sini makna apa? Jamil di sini maknanya budi baik ataupun jasa baik. Kama wa'ada asdiqa'ahu bi an yuradda ilaihim jamilahum. Dia juga, Hani juga berjanji akan kepada kawan-kawan dia akan membalas budi baik mereka. Azwan Kidal, kelas mingguan, kelas saya ini yang saya buat kat live TikTok ni hanyalah simulasi atau demonstrasi sebagai promosi atau iklan lah. Kelas baca buku cerita bahasa Arab saya ni guna medium lain, guna medium GM, pukul 9 suku hingga 10.45 malam. Jadual boleh pilih lah, nak masuk hari Isnin saja boleh, Selasa saja boleh, Rabu saja boleh, Khamis saja boleh. Okay. Yuran ada saya sebut kat dalam ruangan komen lah, dan nombor telefon boleh hubungi kat situ lah. Cuma kalau siapa yang ikuti lebih dari satu kelas, macam contoh dia ambil Isnin dah Rabu ataupun Selasa dan Khamis, dia ambil combo kelas lah, maksud lebih dari satu kelas. Lagi banyak dia join kelas, lagi banyak diskaun dia dapat lah yuran bulanan tu. Kan? Okay. Cuma yang dekat live TikTok ni sebagai satu simulasi lah, demonstrasi yang tunjuk macam mana saya jalankan modul saya lah, baca, bariskan dan terjemahkan. Cuma dalam live TikTok ni saya tak boleh minta saudara-saudari buka mic sebab saya seorang je boleh buka mic kan. Jadi kalau dalam GM, saya dan peserta yang ada asal bahasa Arab ni dan dia nak volunteer, ada setengah tu dia tak nak volunteer, tak apalah, dia hadir dalam sesi GM tu pada setiap minggu pada hari yang dia pilih untuk perbincangan lah, sebab kita akan baca gila-gila lah, saya dan peserta yang volunteer ni, kami akan baca, bariskan dan terjemahkan, kemudian ada bincang. Kemudian ada soalan lah, kalau ada soalan page tu, kalau tak ada kita pindah pada page yang berikutnya lah. Okay. Satu malam satu kisah, satu malam habis satu cerita, supaya tak ada unfinished business kan, supaya tak ada rasa macam alamak saya tak masuk kelas hari ni, kisah minggu lepas tertinggal, tak ada, kisah tu habis kat situ saja. Dan ada rakaman lah, rakaman saya letak di dalam grup tele, mana kita muat naik ke YT lah, rumah merah saya. Okay.
Kama wa'ada asdiqa'ahu bi an yuradda ilaihim jamilahum. Di sini maknanya hani juga. Kama ni ganti pada aidan kan. Dengar asyik aidan je kan. Kama wa'ada. Hani juga berjanji pada kawan-kawan dia akan untuk membalas budi baik mereka. Untuk membalas jasa baik mereka. Jamil di sini mana budi baik ataupun jasa baik. Wa yakuna aunan lahum. Wa yakuna aunan lahum. Dan juga mengata dia janji yang kedua untuk membantu mereka. Sekarang ni saya susah, sebelum ni saya susah korang tolong. Sekarang ni lepas ni kalau korang susah saya tolong pula. Tu janji dia lah. Okay. Okay. Ini dia punya ayat dia. Agak sastra lah sebab ni memang kisah kanak-kanak yang aliran sastra punya. وَتَعَلَّمَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَتْ مِنْهُ الْأَيَّامُ ضَحْكَةً أو ضحكة غالية أو قلبا عزيزا أو سندا فعليه ألا يستسلم للآلام. Dia juga belajar, Hani juga belajar. Kalaulah di sini sebuah hari, tapi jangan terjemah hari. Kan? Apa nama tu, situasi, kehidupan ke kan. Kalaulah hidup ni sarakat maksudnya mencuri kan, tapi jangan cuma mencuri, maksudnya melenyapkan, menghilangkan apa kata gelak ketawa yang bernilai, gelak ketawa yang berharga ataupun hati yang disayangi, maksudnya orang yang kita sayang ataupun sana dan orang yang bagi orang kata sebagai tempat kita bergantung. Janganlah menyerah kalah. Pada alam di situ bukanlah semestinya sakit, tapi maksudnya kadang-kadang jiwa dia rasa sakit sebab kehilangan orang tersayang. Apa orang kata, macam contoh tadi, sakit. So sakit dia dah tak ada gelak ketawa lah, dah sedih je kan. Dia kata, jangan mudah menyerah kalah. Itu dia punya message yang nak sampaikan lah. Wa yatahalla bisyaja'ah. Dia mesti berani. Wa yabhatha 'anil kanzil haqiqi liyastamidda minhu quwwatahu. Ni dia belajarlah keadaan jadi macam ni. Dia tak sepatutnya menyerah kalah. Kena berani dan mencari harta yang sebenar. Okey, harta yang sebenar untuk menjadi sumber kekuatan dia lah. Wa huwa dhahkatu atau dhihkatu man nuhibbu wa hubbuhum. Iaitu ketawa orang yang kita suka, orang kita sayang dan kasih sayang mereka itulah. Wasadaqatun haqiqiyatun. Satu lagi, carilah persahabatan yang sejati. Wa iradatun qawiyatun tuksibuna iyyaha adh-dhuruf. Dan datangkan motivasi yang sebenar, motivasi yang kuat. Bila kita dihimpit, az-dhuruf di sini sama macam ahwal, macam ayam jugalah, maksudnya hidup kita ni kadang-kadang macam roda kan, ada ketika atas dan di bawah. Jadi bila di bawah ni, kita kena beranikan diri, jangan menyerah kalah, cari harta yang hakiki, persahabatan yang sejati dan motivasi yang kuat. Sebab bila dihimpit, kita makin kuat. Makin macam mana dicanai lah, macam pemata, batu mata kan. Makin dicanai, makin kuat dicanai, makin menyelah lah dia punya, makin bersinar. Okay. Wasihatun. Satu lagi. Wasihatun la na'rifu qimataha illa in faqadnaha. Dan juga nikmat kesihatan yang kita tak tahu. Kita tak reti nak nilai. Tak reti nak hargai kecuali apabila kita dah hilang. Bila dah hilang rasa, hilang sihat ni, barulah rasa nikmat je rupanya sihat ni. Okay.